Alright guys, so kita ada wakil dari tim sneakers yang dah koyak season lepas. Kita ada Pia. Dan juga yang tak function mana ni. Tapi ni okey sikit lah daripada. Tapi ni line up yang semua tak function lah. Sebab Okey lagi lah daripada yang mukbang tu. Dah lah tak function, tak datang pula season ni. Okey. So kita ada wakil dari tim Slay yang Arisa. So jom kita tengok JJ round kelima siapa yang hebat. Okey, sebelum bagi Kak Arisa, salam hormat orang tua salam. Okay. Arisa cip-cip. Bantu. Perempuan Slay yang tua tak laku sebab tak ada siapa nak cip. Okey, Pia. Pia batu. Boleh dah beli sneakers baru sebab sneakers lama koyak sangat dah tu. Wih, dia main pasal tim koyak tu. Dah lah betul pula tu. Yang satu sebab pas orang tua. Aduh. Tapi sekarang kita nak bagi pemenang macam mana? I nak bagi pemenang tim Slay tapi dia main batu. I terasa tau tak. I terasa. Korang dua lah, korang dua. I ikut majoriti korang, okey? Tapi bagi I pun macam bagi I lah, bagi I team sneaker better kot daripada team ni. Sebab team ni dia macam bagi personal sangat, hal personal. Koyak macam lah, mana ada koyak sangat kan? Betul, kalau koyak tak ada kat sini. So macam mana? You? Sebab macam apa yang Pia cakap betul lah, orang tua tu dah betul dah. Cuma tapi kalau yang macam ni dia dah macam main dengan koyak-koyak semua sampai bila nak habiskan koyak kan. Modal sama. Tak elok lah. Okay, kejap. Okay. Alright. So pemenang bagi pertandingan round yang kelima kan? Kelima. Okay, so pemenang dia jatuh kepada tim Sneakers. Wah. Tahniah Sneakers. Sneakers, wallet, wapi. Tak koyak lagi.